Pengeluaran khas KWSP secara bersasar sekali lagi menerima jawapan tegas daripada pihak kerajaan. Adakah harapan pencarum kini benar-benar menemui jalan buntu? Satu maklum balas rasmi telah disampaikan di Dewan Negara mengenai pendirian kerajaan terhadap sebarang tuntutan pengeluaran KWSP. Berdasarkan kenyataan rasmi berkenaan, kerajaan kekal dengan polisi sedia ada dan tidak membenarkan sebarang pengeluaran khas tambahan buat masa ini, termasuk cadangan pengeluaran secara bersasar. Keputusan ini dibuat atas dasar kebimbangan terhadap para simpanan persaraan yang semakin membimbangkan. Mengikut data semasa, hanya kira-kira 38% pencarum yang berjaya mencapai tahap simpanan asas. Angka ini menunjukkan majoriti pencarum berdepan risiko kekurangan dana menjelang hari tua kelak. Pihak kerajaan turut menjelaskan bahawa kebenaran pengeluaran tidak disekat sepenuhnya, sebaliknya dikekalkan menerusi saluran sedia ada di bawah Akta KWSP. Ini merangkumi pengeluaran bagi tujuan khas menerusi akaun sejahtera serta pengeluaran fleksibel menerusi akaun 3. Langkah ini diambil bagi membimbangi keperluan mendesak pencarum pada masa kini tanpa menjejaskan kelangsungan hidup selepas bersara kelak. Meskipun terdapat dorongan dan tuntutan berterusan daripada pelbagai pihak dan badan bukan kerajaan sebelum ini, pendirian rasmi kerajaan buat masa ini kelihatan tetap dengan pendirian asal. Perkembangan lanjut mengenai maklum balas atau tindakan seterusnya daripada pihak berkaitan masih menjadi tumpuan ramai. Bagaimana pula dengan pandangan anda? Adakah wajar kerajaan mengekalkan polisi simpanan ini atau perlu ada kelonggaran khas mengikut keadaan semasa? Tuliskan pandangan anda secara berhemah di ruangan komen. Jangan lupa tekan butang like, kongsikan video ini dan subscribe untuk terus mendapatkan info serta perkembangan isu kewangan terbaru. Terima kasih dan jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.